Assalamualaikum. Okay, so hari ni saya nak bawa korang jalan-jalan naik kereta Lamborghini. So saya akan buat POV, bawa korang semua rasa macam mana duduk dalam Lamborghini. Kereta ni saya jarang bawa, biasanya sebulan 2 kali 3 kali macam tu. So biasa saya bawa anak gajah ni hari-hari. So kita tengok dia punya cold start macam mana. Dah seminggu lebih saya tak start. So jom saya tunjukkan korang macam mana nak start kereta Lamborghini. Lepas tu kita pergi jalan-jalan sekejap. Let's go. Bismillah. Okay. Nak start kereta Lamborghini senang je, tak pakai kunci. Mula-mula kita tekan button ni, bagi enjin running dulu sampai kipas dia dengar kat belakang. So lepas tu kita tekan brake. Lepas tu kita tekan button ni. So kalau korang nampak ada bonggol kat depan kan, so korang tekan button ni, so kereta akan automatik dia angkat lah, dia akan naik. Lepas tu baru jalan. Depan tu ada bonggol lagi. So minyak pun dah tinggal sikit lagi. Jom kita isi minyak. So tarik handbrake on. So nak buka tadi benda ni, kita tolak. Okay, so saya ada dapat banyak komen untuk daripada Aush kan. Dia tanya, rasa macam mana bang ada Lamborghini? Okay, so secara jujurnya tak kisahlah kereta apa pun, Kancil ke, Azia ke, Maybach ke, Honda ke, Lambo ke, dia macam ni. Sebab aku dah ada banyak kereta. So kereta ni dunia je dunia. So kita manusia ni dia ada perasaan hype, seronok tu sekejap je. So bila dah lama tu dia dah jadi biasa dah. Dah tak sama macam kita baru mula-mula beli dulu. So tak kisahlah kereta apa pun, sama je. Janji boleh sampai kat mana tempat kau nak pergi. Ni semua hanyalah dunia yang sementara. So itu sahaja. Kalau katakan korang suka video yang macam ni, korang komen dan korang repost kat bawah. Ataupun korang komen kat mana lagi aku boleh bawa korang jalan-jalan. So itu sahaja. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam next vlog yang akan datang. Assalamualaikum.